Okay, Assalamualaikum and welcome back guys. Aku Nat sebenarnya sebab aku set up IB tadi. So memang aku set up seorang, jadi sebenarnya boleh, tapi dia akan slow sikit lah. Lebih kurang kau akan makan dalam setengah jam lah. Setengah jam tak sampai aku rasa, sebab aku dah sampai sini tadi spot pukul 7.10. Sekarang 7.37. So memang tak sampai setengah jam. Aku set up IB, engine, fish finder, transducer, joran, tong ikan 100 liter aku. So memang Alhamdulillah. Walaupun nak kata bekerja tak juga, tapi sempatlah siap on time kan. So sebelum apa-apa, siapa berminat untuk cari IB Trooper 360 dengan enjin daripada Mercury, tak kisah saya siapa, 9, 5, 15, 40, 100, kau bagi tahu je. InsyaAllah kita boleh bagi offer yang terbaik. So tak nak buang masa, hari ni aku akan lebih pada trolling dan juga jigging, micro jig lah. So insyaAllah kita doa-doakan ada hasil hari ni. Kalau ada video ni mestilah adikan insyaAllah. So kita akan berjalan slow-slow dan selamat Hari Raya weh semua. Aku raya atas laut je lah. So tak nak buang masa, ok jom. Sekarang puasa raya yang ke-10. Jadi semoga ada 10 ekor tinggi insyaAllah. Okay, let's go guys. Okay, baru ni gear aku minggu lepas gear aku pecah. So aku dah gantikan gear dan kita akan trolling macam biasa. Siapa yang tak tahu setting, ini adalah Rapala Magnum CD14 dan juga dawai 86 LB, hard wire, batu leader lah. Kita lepaskan untuk trolling. Tapi sebelum tu aku nak check dulu RM1 tak. Okey lah, dia okey. Kalau dia okey sebab dia baru buka kotak, kita lepaskan 100 liter dan kita trolling. Jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita drop. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya, strike guys. Kerapu rasanya. Kerapu guys. Alhamdulillah. Strike pertama, kerapu A. Alhamdulillah. Simpan dalam tong. Masih dalam strike zone. Kita drop. Sebut kasar ni kasar. Ni kasar. Rasanya macam jenohok. Macam jenohok. Ya geng, alhamdulillah jenohok kasar geng. Alhamdulillah. Ini jenohok A ni. Tu dia. Padu. Alhamdulillah. Okey. Korang tengok jenohok besar. Memang best lah. Alhamdulillah. Kalau tengok dalam sonar ni ada lagi geng. Nak kena repeat betul-betul atas dia lah. Kita bosan sikit tu. Alhamdulillah guys, ada strike. Tapi tahu lah, shake ada. Mungkin kecil lah kot.
Tarik dia pun macam kecil je. Tapi kita tengok dulu ikan apa. Tapi macam kena badan ni. Sebabnya berat je. Kacang ke lah. Sebab air jernih ni. Air jernih ni tinggi payah kok. Tapi agak-agak lah. Jangan ular sudah. Ikan di atas air ni. Tak ada fight, tak ada apa. Tadi headshake ah, headshake ada. Headshake dia ganas. Allah. Headshake dia kuat. Datang sini apa benda kita bawa blender. Tinggi ni. Ini je. Gigi. Kasar. Laju. Itu yang dia ganas sikit ni. Kasar kan. Kasar. Oh, kasar. Alhamdulillah. Agak bolok sikit masa gancu. Sebab ikannya kena kat mulut sikit je. Wih, payah buka ni. Oh, boleh tahan. Ikan dalam 4 kilo, 5 kilo. Alhamdulillah. Ikan ni baru kita gosok, geng. Lepas tu Padu. Alhamdulillah. Aku rasa ni paling kasar aku dapat tahun ni. Percaya dia, geng. Alhamdulillah. Ada barel. Guys. Oh. Oh, bapak besar.
Tipuk geng. Allah. Bapak besar. Hai kau ni. Alhamdulillah. Macam gila bai. Nak kena bully dah aku. Alhamdulillah. Bapak buat tipu. Ni dia guys, buat tipu ataupun pecah periuk, ataupun triple tail. Banyak lah dia main. Biasa orang kata bawa sampah ke apa, dan kawasan-kawasan tiang. Inilah dia. Ini ukuran dalam 3 kilo. Memang besar. Fight dia padu baik. Aku hampir kecundang sebab dia dah masuk tiang dia. Tapi Alhamdulillah jaya bawa keluar. So jom kita try lagi lah. InsyaAllah ada lagi. Faham pulak. Gila kuat baik. Oi. Wai. Ui. PE3 pun selama je. Oh, kasar. Patutlah. Gila 3-4 kilo seekor. Alhamdulillah. Yang kedua geng. Kau tengok aku baru letak. Ikan ni kalau pakai UL balik awal memang putus lah. Ni dia. Tengok saiz dia. Bapak padu geng. Aku tak nak tepuk lah sebab dia berduri. So ekor dan tong. Kena dah. Kena dah. Kena dah. Allah. Kena. Makan geng. Ui. Ui, kasar mainan dia. Ni kecil. Umpan sama tak tukar-tukar. Wah, berbulu. Masuk tiang sudah.
pakai ikan yang ketiga. Kecil sikit, tapi alhamdulillah memang padu lah. Tali dah berbulu dah berbulu. Aku tak tipu berbulu habis tali aku. Aduh, dah lebih pendek. Bulu nampak tak? Bulu habis. Aduh, dia malas ni. Tapi tak boleh malas, nanti putus. Ambil. Ada kecil. Besar selipar. Hijack. Alhamdulillah. Allah. Oh. Okay, alhamdulillah. Ada baby dia. Baby. Oh. Bang terus tengah tubuh ni. Kecil. Baru nak on camera geng. Bahan kau. Oh naik oi. Bapak kuat ni. Alhamdulillah. Dia tak besar tapi dia ada. Mergut pula dah. Mergut pula dah. Telan. Alhamdulillah geng. Ni dia. Tipuk yang ke-5. 5 aku rasa. Kasar. Tak apa, janji makan. Layan je. Oh, makan buluk. Macam main. Weh, oh, double strike geng. Oh, memang gagah. Memang gagah ikan ni. Gila. Oh, putus. Ikan ni dah ada. Mana nampak ni. Allah. Luka tali. Dia masuk tiang. Pakai berapa pound? 20. Aku 40 pun ni oh. Teruk oh kena. Yang ke entah ke-6 lah. Dia musim dia ni kalau nak kutip. Habis musim ni tahun depan lah. Okay, kita turun lagi. Faham pula. Kasar. Wah, dia masuk. Mampus aku. Ui. Gagah nak. Oh, kasar. Bapak kasar lah. Oh, kena double strike.
Esok penuh lah orang datang ambil water. Alhamdulillah. Ha, tarik brother. Allah. Lokar. Memerut lagi. Ini dia geng. Memang banyak. Lucu-lucu. Ya, lucu yang pertama. Dia tak sempat telan. Ambil bulok. Banyak, don't worry. Banyak gila bhai. Tak habis lah tolong air ni. Wow, syok bhai. Banyak lucut lah. Dah naik. Oi, sini. Alhamdulillah. Macam-macam style nak meniauk ikan. Jangan gelak dah. Alhamdulillah. Oh, bahan. Penuh baitong macam ni. Kasar. 4-5 kilo tak sakit. Okay guys, ada makan guys. Ikan ni kena pogol sikit sebab dia masuk ke tiang. Alhamdulillah. Besar. Kasih landed. Relax ya sebab dah keluar, ikan dah keluar. Kesian aku tengok. Musim ketam kayak. Steady. Ya. Kasar bos. Senyap dah ni. Senyap lah. Ada. Ada lagi. Wow, kasar. Ada lagi. Oi. Putus. Ni dia kan yang ke entah ke 8 ke 9 tak tahu. Bahan dah. Oi, ikan sama tu.
Faham. Memang kuat lah ikan ni. Hitam dalam tong aku. Tak nampak lah ikan lain. Oh, makan. Ya. Allah. Pakai set trolling tu. Kali gasol kan trolling kan. Pakai trolling ke. Kalau tak berbelah ekor lah korang. Tak ada gari lah masuk dalam kayak lah ikan. Oh, makan. Ai, kasar. Masak aku. Ui. Ui. Ikan aku ada dapat mata kail. Diorang pakai mata kail. Aku dapat mata kail. Woi, berbelah ekor. Oh, makan. Ya, triple strike. Triple strike. Kasih landed. Jangan buang lagi. Alhamdulillah guys, banyak strike. Memang padu lah batikung ni. Semua harga murah. Oh, mak aku nak makan ikan ni. Nak try. Aku baru teringat. So, aku kena simpan lah seekor. Ikan ni orang kata buat kari sedap. Aku pun tak pernah makan, aku rasa. Tak tahu lah kalau dulu-dulu pernah makan. Ni dia. Dia memang kalau korang tengok macam siakap.
tengok kepala dia lonjong sikit. Sebab tu orang panggil dia siakap batu. Dia triple tail ni sebab 1, 2, 3. Dia macam ada 3 ekor. Di atas ni tajam lah. Kena hati-hati lah. Ok gang, aku meninggalkan spot. Ada orang nak try, aku kini bagi peluang lah. Aku dah bagi 2 ekor kat diorang sebab diorang turun tadi kumpau. Ada ikan tapi tak banyak. So aku dah bagi sikit kat diorang. Jadi kita turun lah. Alhamdulillah ikan dah banyak. Aku tak nak bukan nak kata tamak ke apa tak, tapi sebab ni pun dah dekat pukul 3, kita balik lah. Sebab aku jarang balik lepas pukul 3. Jadi kita turun. Sekejap lagi kita tengok gang hasil dia macam mana. Padu kan. Jom. Ok, alhamdulillah guys, aku dah sampai darat. Penat sebab aku dah kemas lah. Kalau kau tengok aku dah kemas semua enjin dengan IB aku. So semua dah balik geng-geng kayak IB. Ada lagi kat atas tapi aku tak tahu lah. Tu ada satu IB on the way turun. Angin pun dah ada, dah catch up. Dan open season ni memang ikan tinggi. Orang sini memang agak kurang lah dekat Kuantan. So ramai yang beranggapan ikan Kuantan banyak, ikan Kuantan banyak. Tak juga. Tapi ada year juga kalau kena dengan spot dan rezeki korang lah. So alhamdulillah kita go through pada hasil. Dan apa yang aku main last tadi adalah patipuk. Total semua patipuk 19 ekor. Tapi 2 ekor aku dah bagi pada member yang kurang bernasib baik, kurang rezeki. Kita kongsi. Aku dah bagi kat diorang sikit. Kerapu boron ada seekor lah. Bukan boron lah, ini baby boron lah. Lepas tu ada kerapu 4-5 ekor. Jenahak ni ada seekor. Aku memang ikan batu aku tak boleh nak kutip banyak sebab fish finder aku mati. Aku rasa bateri problem lah. Tapi alhamdulillah dalam buta-buta tinggi seekor lah. Dalam 5 kilo ada. Alhamdulillah ada gaji. So sampai sini video kali ni. Next time kita akan jumpa lagi. Okay, tapi sebelum apa-apa, kalau korang berminat dengan trooper, enjin Mercury dan juga apa-apa barang kelengkapan yang aku pakai, yang korang berminat, korang boleh tengok dalam link aku dalam link description ada aku letak. Dalam description aku letak link barang-barang yang aku pakai, contact number aku untuk korang tanya pasal IB. Dan untuk korang order IB pun boleh dengan aku, tak ada masalah, kita boleh adjust. Siapa yang beli IB menggunakan hashtag Bujangan Angin dekat Revit, dekat Adi Revit, korang akan dapat special gift daripada aku lah, daripada Revit dapat juga. Korang jangan takut, itu semua bukan scam. So alhamdulillah kita jumpa next time pula. Kalau ada apa-apalah pertanyaan berkenaan dengan mancing, tolonglah study lah banyak video aku dah share ke tau. Dan tapi kalau korang macam korang beli IB, korang dah beli IB, korang nak buat pilihan, korang boleh tanya aku direct, tak ada masalah. Lepas tu tiba-tiba kau dah beli IB, boleh tak aku nak balik modal dengan IB? Boleh. Tapi nak tahu macam mana, korang kena contact aku lah. Korang beli IB sekali. Racun is real. So kita jumpa next time pula. Assalamualaikum. Ciao.